Kita kena tengok kayu sugi ni ada beberapa kategori dia yang digunakan oleh Nabi, namanya daripada pohon arak. Nama pokok tu. Pohon arak ni pun dia ada kategori. Orang kita bila mana faham kayu sugi ni, dia pakat beli je kayu sugi. Kayu sugi ni bukan kita beli suka-suka hati, lepas tu ambil yang murah apa-apa semua tu lalu kita gunakan. Yang dah kering, dia ada kategori dia. Kalau kita pergi buat umrah, yang duk jual tepi-tepi jalan tu, yang kita kira dia hampa atas lantai jalanan tu, lepas tu dia ada kayu sugi yang dia potong apa semua. Yang tu yang grade yang ada, yang pertengahan, ada yang, dan kebanyakannya grade yang rendah tu. Kalau kita beli yang tu dia punya zat-zat ataupun benda-benda yang sepatutnya ada pada kayu sugi tu dah berkurang. Sama ada kayu tu kayu yang lama, yang memang dah kering. Sebab kayu arak ni sifat dia, kalau dia tak kena air pun dia lembut dan keadaan dia tu lembap. Kayu tu taklah lembap macam tuala yang kena air, tapi dia sifat dia tu rutubah, ada kelembapan di situ. Jadi kita kena tengok jugalah waktu. Biasanya kayu arak yang terbaik ni warna dia gelap, bukan warna dia cerah. Ini yang saya tengok dalam sebahagian besar kitab-kitab, warna dia coklat yang lebih gelap. Yang orang kita duk beli tu cerah. Yang cerah tu dia kayu betul. Dan dia tiada bau yang orang kata apa yang kurang menyenangkan. Yang orang kita duk guna tu baunya ada sedikit masam pada kayu arak tu. Yang ni kayu arak yang low grade lah. Jadi kalau kita nak guna untuk bersih gigi, kita boleh fikir dan kita boleh faham lah takat mana gigi boleh bersih dengan kayu macam tu. Kalau kita orang kata apa kedekut nak invest, maka hasilnya pun tak akan banyak, tak akan okey. Sebab tu kayu arak yang elok dia tak akan dijual di tepi jalan tu. Dia jual kedai yang proper sikit lah. Tambah kita di Malaysia ni pula ada orang-orang yang jual ni siap ada dia punya casing dia tu lagi. Tujuannya lah untuk lebih elok pandangannya bila mana nak guna, terutamanya bila mana kita nak bersiwak sebelum salat apa semua tu, ianya lebih baik bila mana dia ada dalam casing tu. Dia duduk dalam bekas tu. Yelah pada zaman Nabi dia taklah simpan dalam tu. Cuma nak sebutnya